Hai guys, so dah sampai bulan baru. Macam biasa kita report sikit bulan lepas punya performance. Okay, bulan lepas iaitu Mei lah. Okay, jom kita laju sikit sebab at the end aku ada benda nak share sikit untuk korang. So kita laju sikit pasal performance report ni. Okay, so untuk bulan 5, aku berjaya buat 5.42% and aku berjaya beat S&P 500. Okay, 5.09%. And untuk Malaysia punya market, turun negatif 1.89. Okay, I'm happy. I hope you guys happy with me. Okay, happy for me lah at least. Kan? Right, so next. Secara kumulatif, okay, daripada Januari sampai bulan Mei, aku berjaya buat 16.84%. Okay, compare dengan S&P, kumulatif dia 0.14. Basically, S&P baru nak mula naik balik. Okay, baru nak rebound. And FBMK FCI masih dalam negatif. Okay, ini ialah Malaysia punya market still negatif daripada Januari hari tu. Okay, so aku happy lah, sangat happy. Okay, okay, so next. Okay, so this is aku nak cerita sikit sebab ada beberapa kawan aku yang first dia tanya lah, "Weh Hafiz, strategi kau apa lah? Aku nak berguru dengan kau boleh tak?" Okay, honestly memang aku tak ajar lah strategi aku. Strategi aku hanya untuk aku. I'm sorry. Okay, aku memang tak akan ajar aku punya strategi ni and aku minta maaf. So, mesti korang tertanya-tanya, aku belajar macam mana, aku ada guru ke tak kan. Okay, so everything yang aku buat ni memang aku buat sendiri. Aku tak pernah pergi kelas, aku tak pernah kalau tak pernah pergi kelas berbayar lah. Okay, aku pernah pergi certain pembaik Bursa Malaysia punya courses. Okay, semua yang free. Aku pergi yang free saja, aku tak pernah pergi yang berbayar. Semua online and mostly buat SCPO. And sampai sekarang aku tak masuk SCPO pun. Okay, bagi aku SCPO agak risky and aku tak tahu kenapa masih ramai orang nak masuk SCPO. Okay, up to them lah, biar diorang. Okay, aku tak berani nak ambil that kind of risk. Alright, so apa yang aku nak cuba sampaikan ni, bila kawan-kawan yang cuba tanya aku apa strategi aku so on, aku cakap aku tak kasih. So diorang tanya ada guru tak yang aku recommend. Okay, honestly tak ada seorang pun aku boleh recommend. Tapi kalau korang nak cari, aku nak bagi korang satu checklist. Okay, checklist ni aku pakai lah. Okay, sebab siapa yang kenal aku agak skeptical dengan semua jenis result yang orang bagi kat luar tu. Okay, so aku buat checklist ni and so far tak ada siapa lagi yang lepas this checklist. And aku mengharap lah guru-guru kat luar, orang-orang yang buat kelas saham ni, cuba bagi this kind of lepas checklist ni. And then kalau dia lepas checklist ni, aku sendiri endorse diorang. Okay, aku ni siapa je nak endorse orang kan. Okay, tapi tak apalah. This is my point of view, cara aku nak percaya dekat orang. Okay, okay, so let's go into it. Okay, this is aku punya fake guru checklist. Okay, so untuk percaya dekat seorang guru ni, dia mesti provide kan 6 bulan trading performance report. Okay, 6 bulan trading performance report Okay, so dalam masa 6 bulan ni mesti under one name sahaja. Okay, aku tak nak ada, oh ini akaun aku, ini bulan pertama, ini bulan kedua, tapi tengok akaun name semua lain-lain. Okay, akaun kod dia lain-lain. Tak nak. Okay, mesti dalam satu akaun yang sama, kod yang sama. Okay, so for example lah, macam aku personally, aku guna IBKR. Okay, IBKR ni membenarkan engkau untuk buka more than one account under the same name. Okay, tapi aku ada satu je lah account. Okay, so aku tak nak macam tu. Aku nak korang ada satu je account, ada satu nama, ada satu kod. Okay, that's the way it is. Okay, secondly, untuk pastikan dia consistent, dia mesti buat 10 trade dalam masa 1 bulan. Okay, kenapa kena 10 trade per month? Okay, so let's say lah bulan 1 dia dah untung. Okay, dah untung banyak. So dia tak trade dah bulan sekian-sekian. Ada 6 bulan lagi. Okay, bulan 1 dah lepas, yang lain dah tak tunjuk. So overall portfolio dia memang naik lah. Okay, so kalau dia betul ada satu strategi yang bagus, okay, at least dia konsisten lah 6 bulan. Mungkin 1 bulan turun tak ada masalah lah. Macam aku kan, ada 1 bulan aku down. Okay, tak ada masalah. So yang penting, is it konsisten yang agak bagus. Okay, maksudnya overall dia akan menaik lah. Okay, turun biasalah, mesti ada turun kan. Tapi dia punya strategi tu masuk akal. Okay, meaning that ada masa turun, turun tak teruk, naik cantik. Okay, so secara 6 bulan tu kita nak tengok akaun dia naik. Itu dia sebenarnya. And then dalam detail yang apa yang di dalam tu ialah date of trade. Okay, tarikh-tarikh dia beli stok tu bila. Okay, tarikh beli, tarikh jual. And then Sortino ratio. Okay, nanti aku tunjuk contoh aku punya account. Sortino ratio ni apa benda? Sortino ratio ni dengan Sharpe ratio ni kita nak check risk.
Okay. So Sortino and Sharpe ratio ni dia tengok volatility dalam kita punya duit tu sendiri. Naik turun laju tak? Okay. Cuba bayangkan ada satu account. Okay. Bulan ni dia naik 3%. So next month dia turun sampai ke negatif 5%. Lepas tu naik balik ke 10%. Okay, untung 10%. Lepas tu turun negatif 15%. Okay, so volatility dia agak tinggi. Kita tak nak macam tu. Kita nak dia volatility yang agak cantik lah. Dia naik slowly. Tapi tak turun banyak. Okay, turun pun 2-3% tu masuk akal lah. Okay, kalau sampai 10% turun tu sakit hati lah. Kita tak nak macam tu. Sebab tak semua orang boleh handle macam tu. And then ada drawdown. Drawdown ni ialah daripada paling peak dengan paling bottom. Okay, berapa banyak dia boleh turun. Okay, so mungkin korang dah untung 20%. Okay, tiba-tiba drop kan. Macam hari tu tarif. Okay, aku punya account sendiri bila ada tarif tu turun 15%. Okay, so banyak rugi kat situ. Okay, so kita tengok benda tu juga. Nanti aku tunjuk semua yang aku minta ni ada kat dalam tu. And last kali cash flow. Cash flow ni deposit, bila and so on lah. Berapa banyak deposit, berapa banyak di withdraw. Okay, secondly, aku nak digunakan daripada brokerage account yang regulated by respected regulator lah. Okay, from respected regulator. Okay, so untuk IBKR is regulated by SEC, CFTC, okay, dua-dua ni US punya. And then ASIC Australia, and then MAS ni Singapore, and FCA ni UK. Okay, IBKR tidak diregulated by SC. Ni Suruhanjaya Security Malaysia lah. Okay, IBKR tak regulated by SC. Tapi dia regulated by the others, which is for me is good enough. Okay, and then avoid this kind of regulator. Okay, this is Seychelles FSA and FSA St. Vincent Grenadines. Okay, this is risky punya regulator lah. Okay, dulu aku pakai eToro. Okay, at that time, dah lama lah ni like 5 years ago, eToro is regulated by ASIC untuk account aku lah, regulated by ASIC. And then 3 years ago, dia dah stop, ASIC dah stop regulate eToro. So aku stop juga guna eToro. Sebab apa? Sebab aku punya account tu from ASIC, dia transfer ke Seychelles ni FSA. So aku stop, aku terus buka IBKR. Okay, IBKR ni sangat company yang aku believe lah, strong. Okay, dia dah lama and dah ramai orang guna and trusted lah, respected regulator. Okay, so this is the 2 criteria yang aku tekankan. Okay, next. Okay, now this is satu of the sample lah apa yang aku nak kat diorang. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita boleh tengok. Okay, ni account aku. Okay, daripada period. Okay, jap laser. Okay, daripada January 1st sampai Jun 6. Okay, hari Jun 6 hari tu. Okay, nama aku. Okay, account yang sama. You and so on lah. Aku malah tak nampak sangat kecil. Tapi satu account ni saja konsisten daripada January sampai Jun. Alright, so kat sini apa yang aku nak tekankan. First kali kau nak tengok ni. Max drawdown. Okay, max drawdown ni yang aku cakap tadi turun 15%. Okay, so lebih kurang daripada sini hari tu sampai kat sini. Okay, itulah turunnya. Okay, kalau nak check lebih exactly date bila, dia tulis peak to valley ni. Okay, 24 bulan 3 sampai 8 bulan 4. Okay, now Sharpe ratio. Sharpe ratio ialah 1.63. Ini Sharpe ratio aku. Okay, so Sharpe ratio apa yang bagus? Okay, korang boleh Google. Okay, kalau kau Google, dia akan tulis Sharpe ratio. Atas 1 is good. Atas 2 is super good. Very good. Okay, untuk Sharpe ratio. Kalau Sortino ratio pula, atas 2 is good. Okay, kat sini tak ada tulis pula Sortino ratio. Tak apalah. Tapi kat sini ada Sharpe ratio. Okay, 1.6 which is good lah. Good enough. Okay, kalau dapat 2 tu, itu the best lah. Okay. Sambil-sambil tu boleh tengok juga kat sini aku punya beginning. So awal tahun hari tu dalam akaun aku ada $9917. Okay, awal tahun. And then MTM ni basically profit lah. Aku profit daripada Januari sampai 6 ni. Januari sampai Jun. Okay, 2,400 dolar. And then jumlah deposit. Okay, kalau positif maksudnya deposit. Kalau negatif ni aku withdraw. Ni 3,000 lah. Alright, and then dividend and so on. So ini semua aku nak tengok juga. Alright, and then sekarang ni cumulative return aku. Macam aku report tadi. Ini sampai termasuk bulan ni. Bulan 6. Bulan 6 aku tak report lagi kan. So, okay. So, yang paling latest hari tu 3.51%. Okay, bulan bila ni? 2 hari bulan 6 sampai 6 hari bulan 6. Okay, yang paling latest lah. Bulan 6 sahaja.
Okay, and then okay, ni 9.92 ni ialah satu hari punya naik. Berapa banyak boleh naik hari tu. Okay, the best return lah dia panggil. Okay, 9.6% iaitu 9 hari bulan 4 hari tu. And paling teruk, ini masa Trump punya tarif 8%. Turun dalam masa 1 hari. Okay, ni naik dalam masa 1 hari, ini turun dalam masa 1 hari. Right, so macam ni yang aku nak. Okay, korang mesti tanya, mana yang daily punya data masuk date aku trade punya mana kan? Yang tu yang aku cakap dekat link. Okay, kau tengok kat link, aku ada bagi Google Drive punya link. Okay, tekan kat situ, everything ada dalam tu. Right, itu yang aku nak. Alright, that's it for today. Bye-bye. Aku nak makan, lapar. Bye.